Ini apa Mira? Ni sirap labu. Sirap labu. Sirap labu. Bagi satu. Boleh. Oh, dia labu yang disiram dengan Nise. oh, gula Melaka. Gula Melaka. Sini panggil gula Melaka. So makan dia, kopi makan dia. Makan dia ni sedap lah. Makan dia Kelantan lah ni. Oh, manisan dia ni kan? Nise. Gula Melaka. Habis berapa ringgit ni Mira? Ni RM3 lah. Ni yang orang panggil bulut pagi. Tapi masa ni petai dah. Panggil bulut petai puluh. Bulut maghrib ni. Okey, bulut. So dia makan gaul kelapa tu lah? Makan dengan kelapa dia. Ni masuk kelapa sikit. Baik. Berapa ringgit ni Mira? Ni RM3 ya. Bulut. Masuk kelapa. So dia nanti gaul-gaul makan je? Oh, ikan gebu. Ikan gebu. Oh, macam ni makan dia? Berapa ringgit ni? Ni RM5. Laksam ni memang makanan original Kelantan lah kan? Makan dia Kelantan. Dia masuk sambal sikit Sambal sikit. Masuk ulam pun RM6 juga. So dia gaul-gaul makan je? Makan. Masuk dalam mangkuk tu, sedap lah kuah banyaknya. Kuah dia ni masuk, apa ni kita buat dengan ikan selayar. Oh. Lepas tu dengan sate, bawang merah. Sedap kau ni? Sedap jugalah, mani-mani lemuk tu. So kedai Mira ni senang je. Sana JPJ Padang Jawa. Terus, tada. Korang boleh waste Nurin rasa. Depan ni je.